Wow, ada Megamato Boboiboy dan Didi and Friends lah. Kat mana kita ni? Malam ni kita berada di gala premier bagi filem Keluang Man. Malam gala yang diadakan di IOI Timur Putrajaya berjaya mengumpulkan kesemua pelakon filem ini dan bersama-sama untuk menyaksikan buat kali pertamanya filem Keluang Man ini. Selain dapat menonton filem, dekat sini ada banyak juga aktiviti menarik serta pameran produk Keluang Man dan juga kostum Keluang Man yang dipakai dalam filem. Yang pastinya filem Keluang Man ini adalah satu filem yang sangat unik dan memberi nafas baru kepada Adiwira keluaran tempatan. Ini adalah di antara barang ataupun produk yang berjaya saya dapat untuk malam gala hari ini. Jadi kepada peminat Keluang Man di luar sana, jangan lupa untuk menonton filem Keluang Man ini pada 29 Mei 2025. Kita enjoy!